Hanya dengan 400 yuan seorang, korang boleh enjoy bersama keluarga dekat Bukit Wusong Ling ni. Sebab dekat atas puncak ni, korang boleh spend masa lebih daripada 6 jam. Bayangkan kita orang sampai pukul 9.30 pagi, spend dekat sini sampai pukul 3.30 petang. Jadi waktu ni suhu dalam negatif 8 macam tu, dan ada juga salji yang turun, dan kita orang memang spend masa betul lah dekat sini. Anak-anak pun enjoy ada dekat sini. Macam ni aktiviti pertama kami bila dah sampai. Masing-masing memang tarik tube tu naik ke atas bukit. Dan kalau korang semput, boleh tahan jugalah nak tarik naik ke atas tu. Tapi memang fun betul, laju betul turun dari sana ke bawah. Game ni terpulang, korang boleh pusing 10 kali ke 20 kali ke, buatlah. Tak ada masalah. Jadi cara nak booking tempat ni mudah sahaja. Bila korang dah sampai mana-mana hotel dekat Snow Valley ni, boleh minta owner atau host tu uruskan untuk booking trip korang ke Wusong Ling ni. Jarak Wusong Ling ni daripada Snow Valley lebih kurang 45 minit lah. Persediaan kat sini, korang jangan lupa bawa ready to eat sebab ada tempat untuk santai dan makan dekat sini. Okey, kita sambung lagi.